tarikh luput petis udang pada tahun 2024. Namun ia didapati telah rosak sebelum keluar dari kilang yang dihasilkan. Susulan penemuan stok yang dipenuhi ulat berengga itu, sebuah kilang memproses petis udang di Kampung Patai Aceh di balik pulau Pulau Pinang diarah tutup kerana gagal mematuhi piawaian kebersihan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Antara isu dan masalah dalam teknologi pemprosesan makanan ialah makanan rosak sebelum tarikh luput dan pembaziran makanan meningkat. Cara untuk mengawal isu atau masalah berikut ialah dengan membunuh mikroorganisma patogen dan mengawet produk dengan mengekalkan kualiti makanan dan nutrisi makanan. Teknologi pemprosesan makanan. Terdapat beberapa makanan yang diproses melalui teknologi pemprosesan makanan. Antara contohnya ialah makanan bertin, mi segera dan daging yang telah diproses. Retail sterilizer food ialah kaedah pemprosesan makanan menggunakan suhu dan tekanan yang sangat tinggi di dalam bekas tertutup seperti tin atau pouch. Proses ini bertujuan untuk membunuh bakteria, kulat dan mikroorganisma lain supaya makanan boleh tahan lama tanpa perlu disimpan dalam peti sejuk. Kaedah ini juga membantu mengekalkan keselamatan makanan untuk dimakan. High pressure processing machine ialah mesin yang memproseskan makanan menggunakan tekanan air yang sangat tinggi untuk membunuh bakteria tanpa menggunakan suhu yang tinggi. Kaedah ini membantu mengekalkan rasa, warna dan nutrisi makanan serta memanjangkan jangka hayat makanan. Contoh makanan yang menggunakan kaedah ini adalah jus buah segar, guacamole, daging proses dan sos salad. Iradiasi makanan ialah proses mendedahkan makanan kepada sinaran tertentu seperti sinar gamar atau sinar X untuk membunuh bakteria, serangga dan mikroorganisma serta memanjangkan jangka hayat makanan tanpa menjadikannya radioaktif. Contoh makanan yang menggunakan iradiasi ialah rempas ratus, bawang dan kentang, buah-buahan segar, daging dan ayam dan bijirin. Freeze drying machine ialah mesin yang mengawet makanan dengan membekukan makanan terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan air daripada makanan dalam bentuk wap pada tekanan yang rendah. Proses ini membantu makanan tahan lama sambil mengekalkan rasa, warna dan nutrisi. Contoh makanan yang menggunakan kaedah ini ialah kopi segera, strawberry kering, aiskrim kering dan mi segera.
Modified atmosphere packaging ialah teknik pembungkusan makanan dengan mengubah campuran gas di dalam bungkusan seperti oksigen, karbon dioksida dan nitrogen. Tujuannya ialah melambatkan pertumbuhan bakteria dan mengekalkan kesegaran makanan lebih lama tanpa menjejaskan kualiti makanan. Antara contoh makanan yang menggunakan teknik tersebut ialah daging segar, ayam segar, ikan, salad atau sayur siap potong dan roti dan produk bakery.